Okey, so untuk video kali ni aku fokuskan kepada 5 sebab atau 5 golongan orang yang jangan beli telefon iPhone Air. Baiklah, sebab pertama ialah untuk semua kaki game, tak kira anda main game apa, game Mobile Legend ke, COD Mobile ke, Genshin Impact ke atau apa-apa game berat yang lain, mesej aku kepada anda senang cakap, jangan beli telefon ini, jangan beli. Okey? Jangan beli. Tapi kan dia guna chip A19 Pro yang terbaru, betul? Ya, betul. Patutnya laju gila lah kan? Ya, betul. Tapi chip A19 Pro ni sebenarnya walaupun ia laju, korang kena ingat dia berada di dalam body yang nipis. Jadi bila body yang nipis ni bagi aku risau akan ada masalah heat dissipation problem ataupun heat management. Dia nak mengeluarkan haba tu daripada chip itu akan ada masalah. Kerana badan iPhone Air ni kalau kita tengok terlalu nipis dan dia mempunyai ruang yang sangat-sangat terhad. Dan dia pula tidak ada sistem penyejukan vapor chamber seperti yang ada pada iPhone 17 Pro. Jadi apakah kesannya? Kesannya kalau korang main game dalam jangka masa yang lama, chip itu akan mula panas dan bila ia panas, dia tidak akan boleh keluarkan haba itu. Jadi telefon tu atau iPhone tu akan merendahkan frame rate anda tu jadi rendah. So, pergerakan game anda akan menjadi lebih macam tersangkut-sangkut, tersekat-sekat ataupun dipanggil sebagai thermal throttling. Chip telefon anda ni terpaksa diperlahankan untuk protect dia daripada menjadi overheat. Dan selepas dia overheat, kesan jangka masa panjangnya pula kita takut dia akan memberi kesan kepada battery health. Kita tahu tak battery health kan selalu kalau next year contoh korang nak jual telefon ni, orang akan tanya battery health kau. Jadi kesan dia ialah bila korang punya telefon tu selalu panas, dia akan bagi kesan battery health tu senang jatuh peratusannya. Okey, kita tinggalkan dunia gaming sekejap. Kita akan pergi ke satu aspek yang aku rasa lagi ramai akan rasa kurang sedikit pada iPhone Air ni, iaitu kamera. Okey, kalau kita tengok iPhone Air ni, dia hanya ada satu saja lens, satu saja kamera. Jika anda seorang yang suka ambil gambar, seorang content creator ataupun suka hobi anda adalah fotografi mobile, anda jangan beli iPhone Air. iPhone Air ni walaupun datangnya dengan sistem 48 megapiksel yang sama dengan lensa utama iPhone 17 Pro dan kualiti gambarnya dalam keadaan cerah memang cantik. Tapi masalahnya bermula bila anda mahukan lebih flexibility. Sepatutnya dalam dunia mobile pada tahun 2025 ni, bagi aku adalah satu benda yang agak janggal lah sekiranya telefon yang berharga bukan hampir lah, memang RM5,000 ni hanya ada satu kamera sahaja. Korang kalau nak membelanjakan duit sampai RM5,000 tu sepatutnya ada pilihan untuk menggunakan beberapa lens. Okey, tiada lensa ultrawide say nak tangkap gambar sewaktu hari raya, gambar family kau. So kalau tak ada ultrawide ada susah sikit sebab engkau kena ke belakang. Dan kadang-kadang kita kena faham ruang tu tak ada. Bila ruang tak ada jadi engkau tak dapat satu angle yang sedap untuk ditangkap gambar. Dan yang kedua, dan ini bagi aku adalah agak besar lah, ya, tiada lens telefoto. Ini makna tiada optical zoom, tak boleh zoom. Okey, boleh zoom tapi hanya digital zoom. Okey, apa-apa zoom yang korang buat melalui iPhone Air ni hanyalah digital zoom semata-mata. Secara mudahnya ianya hanya crop gambar. Gambar tu ditangkap daripada lens yang utama tu, kemudian dia crop. Jadi hasilnya gambar tu akan jadi pecah. Okey, so hilang dia punya detail, jadi nampak macam tak syok lah. Okey, walaupun ada sedikit perencah AI daripada Apple, tapi kalau nak dibandingkan dengan kamera yang ditangkap betul-betul menggunakan telephoto lens, dia akan ada sedikit perbezaan dari segi kualiti lah. Lupakan sajalah nak ambil gambar portrait yang cantik-cantik, gambar belakang yang ada bokeh semula jadi yang cantik itu, mungkin tidak akan dapat menyaingi optical bokeh daripada lens telephoto. Tapi kalau nak sekadar nak update story dalam WhatsApp, IG, tak ada masalah lah. Tapi kalau anda mahu update atau mahu bermain dengan komposisi dan kualiti gambar, kualiti image adalah keutamaan anda, aku rasa lebih baik dibeli iPhone
17 Pro ataupun Pro Max. Sekali lagi, ini adalah akibat langsung daripada rekaan yang nipis ni untuk menjadikan iPhone ni, iPhone Air adalah iPhone yang terpaling kurus, terpaling nipis. Apple terpaksa meletakkan baterinya yang paling kecil sekali, iaitu kapasitinya hanya 3149 mAh. Dalam dunia tahun 2025 ni, dengan skrin Super Retina SDR yang terang, kadar refresh rate yang tinggi 120 Pro Motion dan connectivity 5G yang sentiasa aktif, jadi kapasiti yang sekecil ini pasti akan mengganggu korang nanti sekiranya korang adalah seorang pengguna yang heavy user. Contohnya kalau korang guna pakai phone ini saja sebagai phone kerja, korang jawab email, korang jawab WhatsApp, korang juga tengok maps untuk nak pergi kerja ke apa, korang pergi gunakan Spotify untuk radio korang gunakan pula untuk tengok YouTube sekiranya waktu berehat, semasa lunch kan. Aku jamin mungkin menjelang kepada pukul 4 dan pukul 5 mungkin dia dah start dah sampai 20%. Which is bagi aku is not that bagi aku. Tetapi aku tahu akan ada orang yang mungkin pada pukul 4 dan pukul 5 tu mungkin dia punya hari untuk bekerja tu, masa bekerja dia masih panjang lagi. Okey, masih panjang lagi. Dia nak pakai lagi bateri ni. Jadi ini adalah salah satu benda yang mungkin akan menyebabkan korang punya battery anxiety tu semakin meningkat. So, sekiranya korang ada anxiety tu, aku sarankan korang belilah Apple punya MagSafe battery itu. Tetapi ia akan membuatkan korang punya handset tu jadi lebih tebal. Dah tak jadi dah macam iPhone Air. Dan kemudiannya ataupun langkah yang lebih aku rasa lebih sesuai ialah korang terus pergi ke iPhone 70 Pro Max yang mana mungkin lebih mahal. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke sebab nombor 4. Dan aku rasa sebab ni agak penting lah. Cuba korang tengok dalam market sekarang, dalam iPhone line up sekarang, kalau di website memang dah tak ada dah iPhone 16 Pro Max, tetapi mungkin di market luar korang boleh dapatkan iPhone 16 Pro Max. Dan kenapa aku mengatakan tentang iPhone 16 Pro Max ni? Okey, sekarang kita tengok kalau di market sekarang, even yang baru pun, iPhone 16 Pro Max adalah berharga lebih kurang korang boleh dapat dalam 5,200, 5,300 macam tu iPhone 16 Pro Max. Yang mana iPhone 16 Pro Max ni adalah menggunakan binaan titanium, ada 3 kamera dan overall ianya adalah pro camera, pro phone. Tetapi iPhone Air pula didatangi dengan harga 5,000 untuk model 256GB. Jadi mungkin hanya perbezaan lebih kurang 200 ke 300 macam tu. 200 ke 300. Dan kalau bagi aku lah, sekiranya korang nak membandingkan antara iPhone 16 Pro Max dengan iPhone Air ni, iPhone 16 Pro Max ada 3 kamera. Okey, main camera, ultrawide dan telefoto. Kemudian iPhone 16 Pro Max ada optical zoom sehingga 5x. Dan kemudian bateri jauh lebih besar. Kemudian sistem pengurusan haba yang lebih baik sebab bahan dia besar, body dia lebih besar. Kemudian badan dia adalah badan titanium. Seperti mana yang aku cakap tadi, ianya adalah mempunyai ciri-ciri eksklusif Pro yang lebih baik berbanding iPhone Air. Tetapi at the same time, harga perbezaannya kalau dia market luar hanyalah lebih kurang, mungkin aku rasa dalam 200 ke 300 kalau nak dibandingkan dengan iPhone Air. Jadi bila anda tengok macam ni, nampak tak betapa tak berbaloi iPhone Air ni kalau nak dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max. Perbezaan yang mana melebihkan iPhone Air-nya adalah mungkin iPhone Air menggunakan chipset modem yang lebih baru, yang lebih latest. Tetapi perbezaan dari segi kamera, dari segi binaan tu mungkin korang kena fikir balik. Mungkin ada rasa di hati korang bahawa iPhone 16 Pro Max ni aku rasa lagi berbaloi lah kot. Jadi kalau korang beli iPhone 16 Pro Max pun aku rasa jangka masa korang boleh pakai iPhone tu mungkin lagi next lagi 6 years, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lagi. So kalau dibandingkan dengan iPhone Air tu mungkin beza dia setahun saja. Dan itulah sebabnya aku mengatakan iPhone 16 Pro Max ni mungkin lebih berbaloi daripada iPhone Air. Apa pendapat korang? Okey, seterusnya sebab yang kelima, sebab yang terakhir. Korang sebenarnya membayar harga premium untuk satu ciri yang bagi aku agak gimmicky iaitu rekaan yang nipis. Cuba tanya diri korang perlukan ke phone yang nipis macam ni? Korang perlukan ke
phone yang berestetika macam ni, ataupun korang hanya nak phone yang power. Ada orang memang betul, ada yang menghargai estetika sebuah phone yang mana dia orang akan belik beratus-ratus kali pada setiap hari. Ada orang just nak phone yang dia belik tu adalah phone yang bagus, tak kisahlah dia punya binaan dia macam mana. Jadi ini menyebabkan iPhone Air ni, kalau untuk orang-orang macam ni, dia tidak relevan bagi dia orang. Jadi orang macam ni jangan beli iPhone Air. Setakat perbezaan hanya beberapa gram, beberapa milimeter. Korang sebenarnya membayar untuk rekaan nipis. Korang membayar untuk satu features yang kononnya satu line up, satu market baru daripada Apple. Dan pada pandangan aku, Apple telah mengorbankan terlalu banyak main function yang penting semata-mata untuk mengejar satu achievement kejuruteraan. Okey, mereka berjaya mencipta telefon nipis, tapi dalam proses tu mereka mengorbankan beberapa benda yang aku rasa orang-orang yang aku senaraikan tadi adalah penting, seperti kamera, bateri, kemudian game, okey, dan lain-lain lah. Jadi kesimpulannya, untuk telefon ini tak bagus untuk gaming, sangat terhad lah penggunaannya sekiranya korang nak bermain fotografi. Baterinya agak lemah, sangat tak berbaloi sekiranya korang ambil kira faktor iPhone 16 Pro Max yang masih ada dalam pasaran. Dan ciri utamanya adalah satu rekaan nipis yang mana melebihkan estetika berbanding dengan functionality. Next video pula aku akan create satu video yang mana siapakah golongan yang patut beli iPhone Air. Alright, so apa pendapat korang? Korang setuju tak dengan video ni? Ataupun kalau tak setuju ke? Ataupun ada korang nak sambung lagi ke? Korang sila tambah dalam komen. Sekian. Terima kasih.